Okay geng, cubaan kita nak buka dashboard ni Okay, yang ni senang aja. Yang ni ada 4 button. Okay, yang ni kita tarik aja. Yang ni tak ada masalah, kita tarik aja. Lepas tu kita kena ompel sikit. Ni pakai benda macam ni, kita ompel sikit. Kita nak buka keseluruhan ni. Okay. Okay, dah berjaya buka. Tengok dia punya pin-pin belakang ni. Okey, bila kita dah nampak apa nama skru-skru ni dia ada 4 skru, 1 2 3 4 tu. Jadi kita buka ni lah untuk tarik radio ni keluar. Ini wire antena dia. Tu kat belakang tempat dia.